mereka cuba bawa idea mengatakan bahawa kebenaran kepada sesuatu ilmu itu tidak mutlak. Bila sesuatu perkara yang tak boleh dibuktikan oleh panca indera, eksperimen, maka lahirlah idea kebenaran itu sifatnya relatif, skeptik, agnostik. Idea ini dah muncul daripada awal lagi. Apabila kita membicarakan tentang ancaman pemikiran pada hari ini, ramai menyangka ianya hadir dalam bentuk fizikal semata-mata. Namun hakikatnya peperangan ini berlaku sama ada kita sedar ataupun tidak, ianya sedang bergerak di sekeliling kita. Dan dalam pada masa yang sama, hari ini kita sering mendengar tentang istilah pasca modernism. Apakah yang dimaksudkan dengan pasca modernism ini? Mengapa ianya disebut sebagai satu ancaman besar kepada ummah secara keseluruhannya? Dan bagaimana produk yang terhasil daripada pasca modernisme ini menyusup masuk ke dalam kehidupan kita sehingga kita sedar ataupun tidak. Bagi menjawab persoalan-persoalan ini, kami di Akal Wahyu telah menjemput Ustazah Dr. Nur Salihah Muhammad Saleh selaku pengurusi Pusat Kajian Pemikiran dan Peradaban Ummah, Pemikir, bagi mengungkap permasalahan-permasalahan ini melalui sebuah karya yang beliau telah tulis, iaitu Ancaman Pemikiran Pasca Moden. Mari sama-sama kita dengarkan kupasan berkaitan dengan isu ini dengan lebih lanjut. Sebenarnya terlalu banyak pembongkaran tentang sisi kejahatan Yahudi yang perlu saya kongsikan kepada anda supaya kita semua lebih faham isu sebenar yang berlaku pada tanah Palestin hari ini. Jadi saya sedang usahakan projek kandungan podcast Akal Wahyu ini dengan Bumi Mi'raj, Dunia Palestin dan Pemikir yang sekarang ini sedang giat bangunkan projek media Islami dan Palestin di media sosial. Kalau anda setuju konten Palestin dan pembongkaran Yahudi ini perlu dipertingkatkan, sokong projek ini dengan menyumbang melalui link yang ada di bawah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton kita yang bersama dengan channel kita Akal Wahyu. Alhamdulillah, hari ini kita masuk kepada satu episod baru dan episod kali ini adalah episod yang membicarakan tentang satu jenis permasalahan ataupun ancaman yang sebenarnya dia sedang berlaku di sekeliling kita, tapi ada sebahagiannya sedar, ada sebahagiannya tidak sedar. Dan permasalahan ini menjadi semakin rumit apabila dunia mula berhadapan dengan pelbagai konten-konten ataupun pelbagai intipati-intipati baru, khususnya di kalangan para remaja yang secara tidak langsung terpengaruh dengan ideologi dan juga pemikiran ini. Jadi, apakah yang nak dibincangkan dan siapakah tetamu yang kita nak bawakan pada hari ini? Jadi, sebelum kita teruskan kepada intipati apa yang nak kita bincang terlebih dahulu, mungkin kita berkenalan dengan panel yang kita jemput pada hari ini, iaitu tidak lain tidak bukan Ustazah Dr. Nur Salihah Muhammad Saleh, merupakan pengurusi bagi Pusat Kajian Pemikiran dan Peradaban Ummah, Pemikir. Apa khabar Ustazah? Okay, Alhamdulillah. Baik. Afiq apa khabar? Alhamdulillah Ustazah. Baru kahwin ni? Allahu Akbar. Nasihat Ustazah. Dia ucap selamat pengantin baru dulu ni. Nasihat Ustazah. Sekarang ni Ustazah lepas dah bersara betul? Alhamdulillah, sekarang ni dah masuk dekat 30 hari dah lah. Dekat 40 hari. Dekat 40 hari. Dekat 40 hari dah Ustazah dah bersara. Ustazah mula bersara pada 18 Jun. Okay. Hari ni 10 ke 11. 10. Jadi lepas tempoh persaraan Ustazah sekarang, selain daripada bersama dengan pemikir, dan mungkin ada aktiviti-aktiviti yang Ustazah tengah buat, kajian tertentu ke? Buat masa sekarang ni Ustazah ada buat sedikit kajian lah bersama dengan Iris Institute. Selain daripada itu, banyak guna masa dengan family lah. Pagi tadi pun berbalik daripada TTC untuk gunakan hari pagi-pagi untuk sihatkan badan dan ya, macam lepas bersara satu kehidupan barulah. Dia bersara ni bukan pengakhir kehidupan, dia adalah permulaan kepada satu kehidupan baru. Okay, Ustazah, sekarang ni kita nak go through, ada satu buku yang saya rasa adalah buku yang sangat menarik untuk kita bincangkan, iaitu berkaitan dengan ancaman pemikiran pasca moden. Buku Ustazah ni sebenarnya antara buku yang kita lihat, antara yang buku mendapat sambutan lah di Pemikir. Dan
kenapa ia mendapat sambutan? Sebab kita melihat antara salah satu faktornya adalah ianya merupakan satu buku yang terkait rapat dengan apa permasalahan yang berlaku pada hari ini, khususnya di kalangan para remaja ataupun generasi-generasi baru hari ini. Dan lagi-lagi apabila yang melihat permasalahan ini juga daripada gerakan-gerakan tertentu, daripada gerakan Islam dan sebagainya, dia nampak okay, ini ada ancaman, so apa kita nak refer? So the closest book yang diorang boleh rasa ini yang diorang boleh cari, buku ini. Dan sangat menarik lah untuk kita bincangkan pada hari ini. Mungkin kita go through kepada benda yang paling asas sekali. Pertama sekali, apa benda pasca moden tu? Dan kenapa diletakkan ini sebagai satu ancaman? Maybe ada something yang kita nak tahu kat situ. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara Afiq yang merupakan moderator untuk podcast Pemikir ataupun Akal Wahyu pada pagi inilah, tak tengah hari lagi. Sebenarnya buku ni ada sejarah dia lah. Kenapa terhasilnya buku ancaman pemikiran pasca moden. Dan buku ni sebenarnya juga adalah hasil daripada kompilasi artikel-artikel yang pernah Ustazah sediakan, sama ada secara individu ataupun secara berpasukan dalam rakan-rakan research lah. Jadi antara yang menarik, kenapa fasa moden tu yang Ustazah letak kat depan tu, dia sebenarnya ada kaitan juga dengan satu artikel Ustazah yang bentang dalam Konvensyen Wanita Islam 2010 dahulu. Oh, lama juga. Wanita mendepani ancaman sosial pasca moden. Okay, itu di antara awal-awal lah. Dan kenapa Ustazah letak pasca moden kat situ. Cuma kenapa pula tajuk ancaman pemikiran pasca moden? Jahat benar ke pasca moden ni? Soalan ni kan. Dan mungkin bagi mereka yang tak kenal, mungkin anggap satu perkataan yang bias untuk pasca moden tu. Sukalah Ustazah untuk tarik balik. Sebenarnya zaman fasa moden tu zaman, era. Memanglah kalau kita tengok pada perkataan fasa moden tu, dia tidak memberikan apa-apa ancaman, tetapi intipati, kita nak kata apa yang ada di dalam tu. Itulah sebenarnya yang memberikan kita satu tarikan untuk melihat pasca moden dalam bentuk ancaman. Mungkin orang lihat pasca moden dalam bentuk-bentuk yang lain, tetapi yang Ustazah nak tarik melalui buku ini, nak melihat pasca moden dalam bentuk ancaman kepada akidah umat Islam, kepada sosial umat Islam, daripada kehidupan umat Islam itu sendiri. Jadi kalau kita tengok juga perkembangan manusia daripada zaman dululah, daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada timeline dia. Setiap kali datang para rasul, maka sebahagiannya akan ditarik balik untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah sehingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Ustazah masa dekat universiti dulu mengajar subjek serangan pemikiran. Okey. Jadi dalam subjek tersebut, antara yang Ustazah perkenalkan awal-awal kepada pelajar sebelum masuk kepada bentuk-bentuk serangan pemikiran yang berlaku kepada kita ni, Ustazah akan bawa dulu kepada timeline bagaimana timbulnya serangan pemikiran. Ustazah akan perkenalkan pada pelajar zaman kita akan ada macam jalur lah. Jalur hidayah Allah Subhanahu Wa Taala melalui para nabi, dan bawah lagi satu jalur yang dikatakan jalur yang telah mereka-mereka yang telah sesat, yang telah dipanggil yang etis, yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun Ustazah letak jalur barat, jalur Taurut lah.
Ya, ada, maksudnya kalau kita tengok kalau ikut zaman jalur tu, kita pergi kat jalur garisan ketika kita umat Islam ni berada dalam hidayah, berada dalam cahaya Allah, berpegang kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zaman itu, di bawah, di jalur ataupun di line barat Eropah, Rom ketika itu berada pada zaman gelap. Kan gelap, kalau kita tengok Dark Age bermula pada bila? Selepas kejatuhan Rom. 500 500 Masihi. Dark Age, 500 sebelum Masihi lagi, Dark Age dah bermula. Sehingga zaman ni panggil, sehingga kalau tak silap Ustazah 1000 Masihi ataupun 1500 Masihi, itu adalah zaman Dark Age. Ketika itu kita orang Islam berada zaman kegemilangan. Bermula daripada pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah dan seterusnya. Kita berada pada zaman keilmuan. Manusia bangkit dengan ilmu. Jadi ini juga adalah satu zaman. Jadi kalau fasca moden ni, dia merujuk kepada zaman-zaman yang di dalam barat sana. Sebab barat lepas sahaja perpindahan keilmuan daripada kerajaan Bani Abbasiyah kan, kemudian pergi kepada barat yang berlakunya 1070-an lah, tahun 1700 ni panggil apa, Renaissance, Enlightenment, revolusi industri. Itu adalah awal-awal peralihan barat daripada zaman gelap kepada zaman cahaya. Cahaya dia sebab apa? Pada masa tu mereka baru bermulanya fasa untuk meneroka keilmuan. Sedangkan kita orang Islam dah melalui fasa kegemilangan itu sebelum awal itu lagi. Jadi mereka, jadi fasca moden banyak merujuk kepada line di bawah, bukan line hidayah, line zaman kita, line hidayah Islam. Sebenarnya zaman diorang dah lah. Zaman diorang. Jadi kenapa berlakunya kegelap zaman, bagaimana berlakunya Enlightenment apabila kita kata masyarakat Eropah mula merasakan tekanan yang amat dahsyat terhadap kuasa gereja yang mencengkam mereka dan juga feudal yang mencengkam kehidupan mereka. Mereka tak ada kuasa untuk memberi pandangan, tak ada kuasa untuk tak ada kuasa untuk bersuara, dan semua kuasa dicengkam oleh gereja, sehingga kan mereka merasakan bahawa agama yang mencengkam kehidupan mereka. Jadi bila ada perubahan ataupun mereka cuba nak buat perubahan keilmuan, mereka cuba nak buat perubahan untuk bawa masyarakat Eropah ke arah yang lebih baik, mereka dituduh sebagai sihir. Mereka dituduh sebagai membawa ilmu hitam. Akhir sekali ramai daripada kalangan saintis-saintis dan juga peneroka-peneroka keilmuan pada zaman gelap itu telah dihukum, dibunuh, disula dan diseksa dengan berbagai-bagai ancaman daripada pihak gereja. Jadi suasana itu maknanya masyarakat barat ketika itu berhidup dalam ketakutan. Beza dengan kita pada zaman itu, hidup dalam keadaan merdeka, hidup dalam keadaan kegemilangan, hidup dalam keadaan mengangkat darjah keilmuan dan juga ulama-ulama ketika itu. Maknanya satu kehidupan yang kontra antara barat dengan timur. Ya. Jadi suasana itu sehinggalah timbul kesedaran daripada masyarakat Eropah sendiri untuk memberontak, menjatuhkan ni panggil kuasa gereja itu, sehingga mereka berjaya, sehingga adanya Renaissance, kebangkitan dan akhirnya mereka berjaya menjatuhkan kuasa gereja dan sistem feudal yang ada ketika itu, dan mereka menyempitkan gereja hanya pada ritual. Sedangkan sebelum ni gereja lah yang menentukan
ke pertahanan, keselamatan, keuangan, cukai, semua ditentukan oleh gereja. Akhir sekali mereka melihat bahawa selagi ikut gereja, selagi ikut agama lah, Kristian lah ketika itu, mereka tak akan maju. Mereka tak akan berkembang, keilmuan mereka tidak akan disokong. Jadi untuk keluar daripada belenggu penghambaan itu, belenggu ortodok ataupun belenggu kemunduran itu, mereka mesti keluar daripada cengkaman agama, cengkaman gereja. Jadi itulah di sana Renaissance. Okay. Renaissance, dan itulah juga selepas tu berlakunya revolusi industri, revolusi meledaknya teori-teori sains daripada berbagai-bagai ilmuwan ketika itu yang muncul secara bebas. Sebab apa? Sebab mereka sudah tidak terikat dengan agama. Satu, yang keduanya, daripada sana juga muncul idea-idea mengatakan bahawa pada zaman moden itu sesuatu kebenaran itu adalah tak mutlak, tak relatif. Itu pada zaman moden. Bila masuk saja lepas moden, bila makin berkembang, mereka sebutlah postmodern. Itu dia katakan pasca moden. Maknanya pada pasca moden, mereka cuba bawa idea mengatakan bahawa kebenaran kepada sesuatu ilmu itu tidak mutlak. Tak ada benda yang mutlak. Bagaimana nak mutlak? Sebab sumber mereka. Cuba tengok sumber mereka daripada awal lagi, Descartes ke Bacon ke. Mereka hanya mengambil sumber daripada empirical. Betul. Dan juga daripada rasional, logik. Jadi bila sesuatu perkara yang tak boleh dibuktikan oleh panca indera ataupun tidak boleh dibuktikan oleh uji kaji, eksperimen, mereka tidak akan menerima itu sebagai satu kebenaran yang mutlak. Maka lahirlah idea kebenaran itu sifatnya relatif. Kebenaran itu sifatnya skeptik. Kebenaran itu sifatnya agnostik. Sebenarnya idea-idea ini bukanlah baru muncul pada pasca moden. Idea ini dah muncul daripada awal lagi. Kalau kita susul di belakang kita pusing belakang lagi, kita akan dapat idea ini dah bermula daripada awal, daripada zaman Sufis ataupun Sufis Ta'yun, kalau orang Arab panggil lah. Kalau kita panggil orang putih, panggil golongan Sufis. Golongan yang telah menolak kebenaran itu bersifat mutlak. Tapi kebenaran itu bersifatnya sementara, bersifatnya berubah. Kenapa macam tu? Sebab mereka tak nak terima kewujudan Tuhan. Bila tidak mutlak, bila bersifat berubah, dengan sendirinya wujud Tuhan juga berubah. Itu yang mereka nak cuba bawa dalam idea pasca moden. Antara yang kita boleh tengok untuk pasca moden ni ialah kita boleh tengok kenapa kita anggap pasca moden ni ancaman. Ya? Sebab idea, dia bukan sebab zaman, idea. Tapi kerana zaman dengan idea tu dia datang sekali, maka kita nampaklah macam pasca moden ni satu ancaman. Tapi idea-idea yang dibawa dalam pasca moden tu, contohnya macam saya sebut tadi, relatif. Bila sebut relatif, kebenaran itu tidak sifatnya mutlak. Benar bagi awak tidak semestinya benar bagi saya. Benar bagi saya. Ya? Begitu juga dalam idea-idea pasca moden ni timbul satu gagasan, iaitu naratif besar dengan naratif kecil ataupun minoriti boleh mengalahkan majoriti. Sebab mereka di dalam idea pasca moden ini melihat semua orang mempunyai hak. Atau bahasa mudahnya hak asasi lah. Kita bercakap hari ni hak asasi manusia. Bila sebut hak asasi manusia, semua orang mempunyai hak. Walaupun seorang pelacur, walaupun seorang pengamal LGBT, mereka ada hak yang perlu ditunaikan, yang perlu diberikan. Ada hak untuk ada tandas mix. Ada hak kalau dia nak semayang, nak solat, kena bagi surau yang mix, contohnya. Sebab kita tak nak lah orang yang lelaki masuk tandas perempuan. Yalah, betul. Ataupun orang lelaki pergi solat
dekat surau perempuan. Benda perkara itu dia akan, walaupun dia kata dia dah tukar semua, tapi zat dia masih lagi lelaki kan. Begitu juga orang lelaki, orang perempuan pergi tandas lelaki, ataupun orang perempuan masuk masjid ataupun surau perempuan, surau lelaki pun sama. Zat dia masih lelaki dan zat dia masih lagi perempuan. Jadi pasca moden ni seolah-olahnya memberikan satu idea baru bahawa golongan minoriti, iaitu orang yang naratif kecil ini, dia boleh menuntut hak yang sama dengan golongan majoriti, orang yang naratif besar ini. Dan ini juga memberikan pada kita, inilah yang dilihat sebagai satu ancaman, terutamanya kepada kita lah dari sudut kehidupan sosial kita. Sehingga kan kenapa kita sebutkan ancaman? Bila hak-hak itu diberikan, maka lelaki nak kahwin dengan lelaki, tak ada masalah, itu hak asasi dia. Nak kahwin dengan siapa pun. Nak kahwin sesama lelaki ke, nak kahwin dengan binatang ke, nak kahwin dengan mayat ke, dengan apa ke, sebab tidak ada siapa pun yang boleh menyekat hak dia. Jadi itu ya idea yang cuba dibawa di dalam fasa moden, yang kita melihat idea itu sebenarnya telah menyimpang daripada landasan fitrah kita sebagai manusia. Dan satu benda yang saya rasa perlu juga untuk kita pertegaskan, bagaimana munculnya idea itu. Kalau adakah idea itu datang daripada syariat, daripada Tuhan? Kita tentu sekali kita tahu bahawa idea-idea seumpama itu bukanlah syariat. Dia datang daripada idea manusia. Sebab daripada awal lagi, bila dia tolak, salah satu sebab kenapa dia tolak gereja, kerana dia rasa gereja itu mencengkam, menyebabkan mereka tidak boleh hidup bebas, tidak boleh berfikiran luas, disekat. Jadi bila mereka tolak gereja, sebenarnya mereka tolak agama tu. Kan? Jadi sebenarnya isu ini bukan isu kita. Tak ada kena-mengena dengan kita pun. Sebab kita daripada awal lagi, kalau kita ikut sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak pernah disekat untuk memberikan idea, tidak pernah disekat untuk berkembang, tidak pernah disekat untuk meningkatkan keilmuan. Hatta idea-idea tentang, kalau kita kata tentang penerbangan ke, tentang kemajuan ke, semua datang bermula, sentuhan dan cetusannya datang daripada saintis, ulama-ulama Islam. Ya, tidak ada isu kita menyekat saintis Islam daripada berkembang. Beza dengan zaman gelap dahulu. Jadi isu ni isu dia orang. Betul. Tetapi bila berlaku penjajahan, ini masuk lagi satu era baru. Bila berlaku perang salib, berlaku penjajahan ke atas dunia Islam, secara sedar tak sedar, idea ini dah mula menyerap, masuk dalam masyarakat kita. Penyerapan tu secara paksa ke ataupun dia sekadar? Dia secara berlakunya normalisasi. Okey. Ya, berlaku normalisasi sehingga kita tak sedar. Bagaimana berlaku normalisasi ni? Kalau kita perasan lah, kita baca sejarah ke apa, awal-awal dahulu, rumah saya mula masuk TV masa saya umur 8 tahun. Okey. Masa tu umur 8 tahun berapa? Tahun lebih kurang tahun 72, 73. Okey. Kat kampung saya tu tak ada lagi TV. Di rumah saya rumah kedai. Jadi bila TV masuk tu, jadi rumah saya menjadi macam panggung ayam. Semua hotspot. Malam-malam semua pakat pergi tengok TV. Dekat rumah tu untuk tengok cerita-cerita. Cerita P. Ramlee, cerita Melayu, cerita apa-apa sajalah. Memang ada jadi tempat masyarakat kampung pergi masa tu. Kalau kita tengok cerita-cerita zaman tahun 60-an ke, cerita tahun 70-an ke, majoriti lah wanita-wanitanya semua pakai skirt. Betul. Walaupun cerita Melayu sekalipun, secara langsung itu adalah proses normalisasi yang telah ditanam kepada masyarakat secara tak sedar. Dan begitu juga zaman tahun 70-an dahulu,
bagaimana penjajahan berlaku 1511. Betul? Bermulanya penjajahan di Melaka merebak sampai ke seluruh di tanah Melayu kan. Jadi proses penjajahan yang agak panjang, lebih kurang hampir 500 tahun kan. Lebih kurang hampir 500 tahun, tak sampai tapi hampir. Masyarakat kita telah banyak berubah. Normalisasi telah berlaku secara tak sedar dan sedar. Masyarakat dahulu, awal-awal sebelum penjajahan, wanitanya guna kain akan tutup kepala kan. Kemana keluar pun akan ambil kain sarung tutup kepala. Tetapi bila berlakunya proses penjajahan itu, mereka mula makin lama makin hilang. Sebab 450 tahun tak silap saya, dia bukan satu generasi tu. Betul. Dia melibatkan 6-7 generasi. Maksudnya lama proses tu. Dan lama proses itu meninggalkan kesan yang sangat dalam masyarakat kita, sehingga masa zaman tahun 60-an, 70-an, masa saya masih kecil dahulu, saya masih ingat, masa itu kita melihat Islam tu hanya pada solat, puasa, zakat, pergi haji. Tu. Sekadar ritual. Sekadar itu. Kalau pergi, kalau ramai kat surau pun, masa solat Jumaat, Hari haji, masa solat hari raya puasa, saya haji. Itu ramai. Kita pun kena surau pun masa tu. Nak jadikan itu, maksudnya Islam tidak dilihat sebagai way of life. Tapi Islam lebih dilihat sebagai ritual. Itu yang mereka nak. Itu mereka juga yang mereka buat pada gereja. Hari Ahad je. Kan? Jadi itu yang telah berjaya ditanam dalam masyarakat kita yang sangat-sangat lama lah. Dan nak buat satu perubahan itu bukanlah mengambil masa yang sekejap. Sebagaimana mereka berjaya menormalisasikan kehidupan kita selama lebih daripada 400 tahun. Maknanya kita nak kembali semula kepada kehidupan Islam itu sebagai cara hidup pun mengambil masa yang sangat panjang. Sehinggalah lebih kurang tahun akhir 80-an, barulah cahaya Islam itu mula, maknanya zaman kebangkitan lah kita anggap. Zaman kebangkitan ini melibatkan satu dunia, termasuk Malaysia, menerima limpahan cahaya hidayah. Zaman tu apa berlaku sebenarnya, Ustazah? Zaman tu bila kita kata ustaz-ustaz ni balik daripada Azhar, dah mula bergaul dengan gerakan-gerakan Islam di luar negara, sama ada gerakan Islam yang ada di Mesir, di Pakistan, di Iraq, di India, termasuk juga di luar negara sana, di UK, US, gerakan Islam dah mula menapak. Jadi pelajar-pelajar ni yang balik daripada luar negara ni, mereka bukan sahaja balik dengan ijazah. Mereka balik bawa satu misi nak membuat perubahan kepada masyarakat. Jadi di situlah berubah sedikit demi sedikit. Masyarakat mula belajar menerima perubahan. Kalau dulu pakai tudung tutup kepala untuk solat sahaja, sekarang dah mula ada gerakan ataupun mula ada wave untuk tutup kepala di sekolah. Sebelum ni sekolah menengah, dah turun sekolah rendah. Sekarang sampai pada satu tahap dah tadika. Masa kamu dulu tadika dah pakai tudung belum? Dah ada. Dah. Maksudnya dah ada perubahan tu. Dulu sekolah menengah pun pakai skirt lagi. Jadi suasana tu dah berubah. Itu dari sudut amalan. Begitu juga dari sudut persepsi, dari sudut penerimaan dan juga kesedaran Islam itu sendiri, tidak lagi dilihat sebagai Islam itu sebagai ritual, sebagai amalan hidup, sekadar rukun Islam. Sekadar cukup faham rukun Islam, cukup tahu rukun iman, dah cukup. Tetapi bila masuk era itu, mula masyarakat Islam mula memahami tanggungjawab syahadah. Tanggungjawab syahadah maknanya bukan sekadar 4 perkara, tetapi untuk jadikan Islam itu sebagai cara hidup.
Baik Ustazah, tadi Ustazah ada menceritakan sedikit tentang bagaimana sedikit lah bagaimana penyusupan ideologi, pemikiran-pemikiran, khususnya berkaitan dengan pasca moden ni, bagaimana ia mula dinormalisasikan dalam kehidupan masyarakat kita. Tapi kalau kita lihat secara umum, mungkin ada sebahagian kita kata ideologi barat ni mula bertapak di dunia alam Melayu kita, khususnya di Malaysia, mula zaman era kolonial. Kita boleh katakan begitulah kan. Tetapi bagaimana pula dengan pasca moden? Bila kita boleh kata permulaan tapak produk-produk yang dibawa oleh pihak barat ni mula menyusup masuk sampai ke kita, dan akhirnya ianya mula disebarkan, dan akhirnya hari ini ada gerakan-gerakan tertentu yang kita boleh katakan berusaha untuk menyebarkan lagi idea mereka, bawa lagi benda tu ke depan, dan cuba nak ketengahkan lagi penyebaran idea-idea tersebut. Jadi mungkin ada intipati yang Ustazah ada buat kajian berkaitan dengan benda ni. Baiklah. Dia penyusupan, penyerapan idea pasca moden, macam Ustazah sebut tadi, kita ada era-era dia kan. Pasca moden ni era juga era selepas moden. Pada fasa moden dahulu, kita nampak umat Islam masa tu macam terikut, sebab moden tu pada masa tu umat Islam berada di bawah kuasa penjajahan. Banyak benda yang terikut, banyak benda yang mereka rasa seronok, rasa teruja dengan pembaharuan yang dibawa oleh barat, sehingga mereka melihat Islam ni, mereka pun turut sama merasakan Islam ni macam kuno, macam ke belakang, macam itu, macam ini kan. Tetapi selepas satu zaman, kan kita, kalau kita kata industri sekarang ni dah IR 45 jadi kalau masa pasca moden ini, setelah habis satu zaman moden yang statik tersebut, mari pasca moden ni kita lebih meledak lagi apabila wujudnya IT kan, Internet of Things. Jadi peledakan IT, dunia tanpa sempadan, globalisasi dunia tanpa sempadan, one stop jari saja boleh sampai pada hari ini ke mana-mana, cakap di sini satu dunia boleh tahu kan. Jadi ini adalah era yang baru, sebab kita bukan sahaja berdepan dengan satu dunia manual, nak pergi ke sana, berpindah ke sana, naik kapal terbang saja ataupun guna kereta api. Sekarang ni kita train laju pun tak boleh nak lawan. Betul. Apabila kita ditambah satu lagi dengan dunia IT ini, yang menyebabkan banyak benda yang kadang-kadang spread, tersebar dengan sangat-sangat luas, ya. Jadi idea ini makin cepat sampai. Apatah lagi hari ini, dengan dunia hari ini, dengan berbagai-bagai medium media sosial yang datang kepada kita hari ini, ya Allah subhanallah, kita pun boleh terpengaruh dengan boleh terperangkap di dalam dunia ini, di dalam dunia yang diciptakan untuk melalaikan kita. Dunia ini diciptakan, kita tak sedar kita lalai di dalam dunia yang kita tak sedar tu. Jadi suasana itu sebenarnya memang memberikan kesan yang sangat dalam lah kepada kita umat Islam ni dalam dunia pasca moden ni, sehingga kita kalau contohnya bila sebelum ni kita melihat isu Gaza lah, ya. Kita melihat bila kita sentiasa melihat filem thriller, bila filem ganas, sama ada dalam Netflix ke TV pun sekarang tak guna dah. Rumah saya tu TV dekat situ je, tak pernah buka. Semua pegang telefon. Semua orang dah ada di tangan. Yalah, dalam bilik tidur masing-masing. Tengok filem-filem ganas. Itu filem. Jadi bila kita tengok peristiwa Gaza diganyang, berlakunya genocide di Gaza, sebahagian, bukan semualah, sebahagian kita tak rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab dah biasa tengok. Dah biasa. Inilah proses normalisasi. Kita melihat keganasan yang betul-betul itu hanyalah fiction. Hanyalah fiction dalam
telefon kita. Kita dah tak rasa kebenaran itu satu benda yang mengerikan. Betul. Ya, betul. yang betul. Sampai tahap itu. Kebenaran itu dah susah nak lihat sebagai satu hakikat. Dan benda itu berlaku tanpa sedar. Ya. Sedangkan kita tahu, maksudnya kita tahu kalau kita belajar tentang kebenaran, dia ada dipanggil ilmu yakin. Ilmu dipanggil apa? Yakin. Kalau kita tahu tentang yakin tentang satu-satu tu kan, ainul yakin. Apa lagi? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Maksudnya ilmu yakin ni kita dengar orang cerita kat kita, kita boleh percaya. Kan, kita dengar cerita Gaza, kita boleh percaya. Itu kita percaya. Kita tengok kat TV kan, ainul yakin kita tengok. Tengok kita percaya. Hakul yakin ni kita rasa sendiri. Mungkin kita pergi ke kat suasana tu, itu dapatkan keyakinan yang betul. Tetapi tiga-tiga ni berjaya dikalahkan dengan proses normalisasi yang berlaku tanpa sedar. Sehingga kita tak nampak keganasan yang berlaku di Gaza itu satu benda-benda yang hakikat sedang berlaku. Okay. Jadi itulah di antara, pada Ustazah lah, di antara satu benda besar yang cukup berkesan, yang proses normalisasi yang berlaku dalam fasa moden ini yang menyebabkan kita sendiri tidak terlari ataupun dipanggil tak sedar tentang hakikat kebenaran itu. Sedangkan kebenaran itu satu benda yang betul. Tapi kerana proses normalisasi yang kita duk tengok selalu tu, sehingga kita tak sedar ini hakikat. Kita duk anggap itu adalah dalam fiction sahaja. Okay, Ustazah, sedikitlah kot bila kita membincangkan tentang penyusupan ni. Saya teringat bila saya baca buku Ustazah ada membincangkan tentang Ustazah ada keluarkan ideologi ini. Okay, siapakah pengasasnya? Okay, apakah intipati yang dibawa agama bagi orang tersebut? Kenapa dan sebagainya kan? Bahkan ada sedikit dinyatakan sedikit tentang movement yang bertindak seperti itu. Jadi kalau bila kita sebut tentang penyusupan ni, boleh ataupun tidak saya buat satu konklusi. Saya kata macam ni. Selain daripada media yang sedia ada yang dibawa menyusup sampai ke tangan dan bahkan ke rumah kita, movement ni turut dirancang secara organisasi yang sangat-sangat terancang dan tersusun di peringkat antarabangsa sampai ke Malaysia. Bahkan mereka cuba untuk menyusup masuk bukan sahaja ke dalam dasar negara dan sebagainya, terus masuk sampai benda tu terikat kita pun mungkin dalam syarikat-syarikat tertentu terpaksa mengikut apa dasar yang ditetapkan peringkat antarabangsa. Jadi contohlah yang agak famous dan bahkan benda ni menjadi satu bualan yang hangat dekat Malaysia berkaitan dengan SIS. Contoh, adakah boleh katakan itu sebagai salah satunya kan? Jadi tujuh satu persoalan. Gerakan-gerakan ini mereka bergerak betul secara organisasi terancang dan sebagainya, tapi mengapa pada hari ini masyarakat kita macam seolah-olah kita nak fight bulan ni, tapi kita hanya sekadar boleh fight begitu saja. Satu. Yang kedua, macam mereka ni kalau kita tengok, diorang ni macam dipayungi dengan satu payung yang sangat besar, sehingga kan kita tak boleh nak fight sangat. Kita yang terbatas ke, mereka yang terlalu besar ke, ataupun ada satu jurang yang kita sendiri tak faham ke? Jadi macam mana tu Ustazah? Ni based on, seingat saya lah bacaan daripada buku Ustazah ni. Oi, banyak tu nak jawab, takut tak ingat. Nanti Afiq ingatkan satu-satu. Boleh, tapi Ustazah menarik bila sebut SIS tu. Ustazah rasa SIS tu masa zaman Ustazah dululah, masa jadi Ustazah dulu ketua wanita ISMA. Okey. Masa zaman Ustazah jadi ketua wanita ISMA dulu, banyak juga ni panggil bagi refleksi kepada apa yang SIS buat. Tapi Ustazah rasa sekarang ni dah suam-suam kuku dah. Sebab bukan kerana dah tak ada, tetapi Ustazah rasa pengaruh media sosial, maksudnya dia dah tinggalkan satu legasi yang cukup besar. Maksudnya tak perlu lagi SIS untuk mempengaruhi masyarakat.
Sebab dia dah bergerak auto sendiri. Auto dah dalam masyarakat kita dah macam dah auto menerima ni panggil idea-idea yang disebut sebagai liberalism, pluralism, humanism, secularism. Dia dah jadi satu idea yang diterima secara sedar dan tak sedar dalam masyarakat kita. Okay. Sebab apa? Sebab proses normalisasi yang telah dilakukan tadi. Jadi bila sebut tentang tokoh-tokoh, saya adalah dulu awal-awal dahulu buat kajian daripada mana sebenarnya datang idea-idea ni bila sebut. Sebab itulah saya tengok bila tahun saya cari, sebab zaman saya dulu masa tahun 80-an, pada awal-awal kebangkitan dahulu, banyaklah saya ada baca beberapa buku, contohnya Bidak-Bidak di Papan Catur. Ada pun satu lagi buku apa yang bukan buku Freemason, apa ni 20 gerakan yang untuk menjatuhkan umat Islam tu. Jadi saya ada buat kajian tu. Jadi antara benda yang saya nampak lah dalam kajian saya, bila saya cari tentang teori-teori kan, sama ada teori pendidikan yang banyak, contohnya Don't Say No to Your Children. Ataupun terus Albert Bandura ke, siapa nama Freud ke, dan masing-masing lagi. Saya dapati bahawa keseluruhan yang memperkenalkan teori-teori dalam pendidikan yang kita guna sekarang ini, termasuk juga teori-teori dalam kajian sosial, teori-teori dalam kajian ekonomi, dia adalah daripada intelektual yang berbangsa Yahudi. Okay. Jadi cuba tengok asalnya adalah mereka adalah asal daripada Yahudi. Dan kita faham, kalau kita selusuri sejarah, kita dengan Yahudi ni memang mempunyai sejarah yang sangat panjang. Sejarah itu bermula bukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Bermula daripada awal lagi. Ya. Dan kalau kita tengok pula sejarah bagaimana mereka berebut dalam erti kata tamanni, sangat-sangat berharap supaya Nabi akhir zaman ini lahir, diutuskan daripada kalangan mereka. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada kalangan Arab, bukan daripada kalangan Yahudi. Jadi itu adalah, dan mereka lebih tahu. Mereka tahu dulu kan, sebab mereka memang daripada awal lagi, kalau kita tengok, diberikan kelebihan dari sudut intelektual, kemajuan intelektual tersebut. Jadi Ustazah nampak, jadi ini di antara benda-benda yang sedikit sebanyak, teori-teori ini sedikit sebanyak memanipulasi dan juga merosakkan sistem keluarga, sistem sosial dan juga kepribadian muslimah itu sendiri, kepribadian muslim itu sendiri, apabila kita pakai beberapa teori. Contohnya teori mengatakan isu gender. Tak kisahlah dia nak dipanggil, dia nak melampiaskan nafsunya pada siapa-siapa, sebab dia adalah manusia. Jadi bagi kita yang mendengar Sigmund Freud kan, isu ni panggil sexuality. Jadi kita mendengar benda-benda seumpama ini, salah lah kan. Memang kita ada nafsu, setiap orang diberikan nafsu, setiap orang diberikan rasa keinginan kepada kaum bukan sejenis dia. Lelaki cenderung kepada perempuan, perempuan cenderung kepada lelaki. Tetapi Islam memberikan satu pelajaran kepada kita, ataupun memberikan kita satu peraturan. Kalau kamu suka kepada seseorang, kahwin. Maksudnya Islam bagi solusi. Ada akad nikah untuk menghalalkan hubungan di antara lelaki dan perempuan. Itu adalah solusi yang diberikan oleh Islam kepada mereka-mereka yang ada kecenderungan kepada salah satunya. Kalau tak ada kecenderungan tu, puasa. Kalau tak mampu untuk berkahwin, Islam kata puasa, tahan diri kamu. Kamu tak boleh melakukan perkara-perkara yang di luar daripada batasan kemanusiaan dan boleh merosakkan nasab sesama manusia. Ya, jadi nak pastikan hidup kita berada dalam keadaan jalan yang lurus ialah dengan cara berkahwin.
ataupun puasa sekiranya kamu tidak mampu, ya. Jadi itu yang kita belajar dan itu yang kita faham daripada intipati makna pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun risalah Islam yang diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini berbeza. Jadi teori-teori inilah yang berkembang, yang masuk ke dalam minda anak-anak kita, masuk dalam minda saya pun, masuk dalam minda keluarga, ni panggil minda masyarakat kita pun, anak-anak kita dan sebagainya. Dan perlu ada mekanisme yang untuk counter balik supaya masyarakat kita, masyarakat Islam terutamanya sedar bahawa teori-teori ini sebenarnya banyak merosakkan kita. Teori-teori yang boleh merosakkan sistem kekeluargaan pun, ya, yang merosakkan hubungan suami isteri pun. Dan inilah yang diperjuangkan, contohnya macam feminism. Feminism dia adalah satu idea untuk yang timbul di barat sebenarnya, di UK. Tujuan feminism ini asalnya adalah untuk memperjuangkan hak asasi wanita pada zaman itu yang telah ditindas, diskriminasi, bekerja tapi gaji rendah. Ya. Suara suara bercakap tak dapat suara bercakap, suara mengundi tak ada, suara diundi tak ada. Jadi mereka berjuang untuk mendapatkan hak wanita itu. Jadi perjuangan itu betul lah untuk mereka, sebab mereka dikongkong, mereka dibelenggu, mereka didiskriminasi. Hak wanita barat lah untuk memperjuangkan feminism. Tetapi apabila idea feminism ini diserak masuk ke dalam masyarakat Islam, dia lain lah. Sebenarnya dia tak masuk pun. Dia tak ngam pun. Sebab apa tak ngam? Sebab kebebasan wanita ini kita dah bebas apabila Rasulullah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita dah diberikan kebebasan bercakap, kebebasan mengeluarkan pandangan, kebebasan bersuara, apa lagi, kebebasan untuk bekerja, kebebasan untuk memilih calon suami pun Rasulullah bagi. Ya, jadi tidak ada perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam untuk wanita itu sendiri. Jadi dan benda ni dibuktikan melalui kisah-kisah sirah pun. Jadi bila benda ni berjalan, berlaku macam saya kata berlakunya proses penjajahan itu, kolonialisasi itu berlaku di negara kita dan juga negara-negara umat Islam yang lain, seolah-olah kita dah terlupa tentang kebebasan sebenar yang telah diberikan oleh Islam pada kita. Kita duk rasa idea feminism itulah yang itulah cerminan kita, itulah sesuai untuk kita. Apatah lagi mungkin apatah lagi sebenarnya mungkin sikap dia bukan sahaja berkaitan dengan idea ni, sebenarnya dia juga berkaitan dengan karakteristik masyarakat itu sendiri. Apabila berlaku karakteristik ni, maksud Zazah adalah walaupun kita Muslim, walaupun kita orang Islam, tapi sebahagian karakteristik kita tu tidak menggambarkan kita menjunjung nilai-nilai dan intipati Islam itu. Jadi menyebabkan masyarakat melihat, kita kena perjuangkan feminism ni. Sebab lelaki-lelaki ni tak hormat kita pun. Lelaki-lelaki ni tak bagi kita hak pun. Walhal dalam Islam bagi hak tu. Contohnya. Jadi karakteristik masyarakat juga memainkan peranan di dalam menyebabkan sebahagian kita menjunjung perjuangan feminism itu. Soalan kita yang seterusnya ni agak mungkinlah saya boleh katakan kita kena buat sedikit satu prediction ke depan. Okay. Sekarang ni kita dah lalu banyak fasa aliran-aliran dan bahkan kita dah lalu macam saya sebut lah, dah ada fasa moden. So adakah boleh kita katakan satu prediction ke depan akan ada satu aliran baru? Macam saya tak tahulah mungkin betul ataupun tidak. Macam kalau tengok daripada aliran bidang sastra sedikit kan, dalam kata dah ada satu aliran baru dipanggil metamoden. Tapi saya tak go deep lah apa benda yang dibincangkan.
Jadi kita dah kata kita dah masuk mungkin era daripada aliran-aliran pasca moden. Okay. So what's next? Dan satu, what's next? Apakah dan mungkinkah ada berlaku aliran baru selain daripada pasca moden? Yang kedua, apa usaha kita untuk membendung benda ni daripada terus berlaku? Sebab macam saya kata, masyarakat kita dah mula berubah. Makin, boleh katakan makin baik lah kan. Dari sudut pemakaian, kehidupan, Islam dilihat sebagai satu way of life. Okay, so kalau satu ideologi pemikiran baharu yang datang selepas ini, okay, apa persiapan yang kita perlu sediakan pula? Dan dapat pula generasi-generasi kita yang kat bawah ini, bagaimana kita nak mempersiapkan mereka untuk menghadapi, sebab mereka adalah yang menggantikan kita kan. Jadi itu macam ni lah Kaza. Panjang soalan. Dia satu je. Aduh. Ustazah ni mana Okay lah. Ustazah tengok kan, macam kita sebut tadi, kita dah cerita yang pertama tentang fasa moden, ancaman-ancaman yang melanda kita kan, yang kita ni. Jadi apa yang ke depan kita bagaimana? Ustazah rasa ia berkaitlah juga kenapa kita sama-sama aktifkan pemikir ni. Sebab kita nak bawa kepada satu pemikiran peradaban baharu. Sebab kita melihat bahawa idea-idea yang telah hasil daripada fasa moden ini, dia tidak akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Dia tidak akan meningkatkan jati diri kita sebagai umat Islam ataupun ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan merealisasikan objektif kewujudan kita. Kita wujud untuk apa sebenarnya? Kan? Kita wujud untuk apa? Untuk makan, untuk minum, kahwin, lepas tu mati. Ataupun wujud itu untuk apa? Jadi kalau kita menelusuri balik, faham balik, wujud kita ni untuk beribadah pada Allah. Jadi hamba Tuhan. Bukan saja ubudiah tu. Ubudiah sebagai ibadah tu bukan sekadar solat. Bukan sekadar puasa. Kalau kita faham ubudiah kita tu puasa, solat, artinya kita tak lengkap lagi kefahaman kita tentang wujud. Wujud kita sebagai khalifah untuk memakmurkan muka bumi ini, bawa dunia ini untuk beribadah, untuk ubudiah, untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat, mengajak masyarakat mengesakan Allah. Itulah yang akan memberikan jaminan kita untuk kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Kita nak mengajak manusia untuk hidup yang baik. Jadi kita tahu bahawa kehidupan yang baik ini kita tak boleh capai apabila kita follow idea-idea fasa moden itu. Sebab idea fasa moden itu dia tidak memberikan kita pada kehidupan yang baik. Dia akan berikan kita hidup keluh kesah. Bayangkan kita setiap hari bangun pukul 5 pagi, urus keluarga. Awak tak apalah, awak suami. Isteri. Itulah sekarang ni, itu salah satu idea ni. Suami pun kena bangun pukul 5 pagi, masak nasi juga. Urus keluarga. Sebab apa? Sebab pukul 7 ataupun pukul setengah kita ni, subuh dia bukannya di rumah. Yalah, masjid. Subuhnya on the way nak pergi pejabat. Oh, okay. Sebab masjid tak apalah kalau rumah dekat, kalau pejabat dekat dengan rumah. Yalah. Pemikir tak apalah, rumah di sebelah tu. Kita bayangkan masyarakat keseluruhan. Sebahagian kita ni subuhnya di RNR. Ya, betul. Ya? Nak sampai ke tempat kerja. Maghribnya pun nak balik nanti. Pukul 5 balik. Dah punch out. Maghribnya dia pun di RNR. Ya. Ini suasana yang tercipta, terbentuk kesan daripada idea-idea fasa moden. Nak hidup panggil hidup kita ni, daripada kalau kita perasan hidup kita ni sebenarnya kita bekerja dapatkan gaji. Nak bayar sewa tu, nak bayar hutang tu, nak bayar hutang ni. Berapa sangat yang kita dapat untuk earn kehidupan kita harian, living kita. Yalah, betul. Kita hidup sekarang ni bekerja untuk bayar hutang. Hutang kereta, hutang rumah, hutang taska anak, ni panggil sekolah anak. Kan tak campur lagi dengan cost living hari ini. Ataupun
lifestyle hari ini. Hari ni tak minum teh ais yang harga dia RM1.50 dekat kedai tu. Tak ada dah kot kan. Teh ais juga tapi harganya RM12 kan. Teh juga tapi harganya sampai RM12. Jadi itu adalah living lifestyle yang sedang berlaku dan kita kerja untuk itu. Kalau tak kerja tak boleh nak beli. Afiq kalau tak kerja boleh bayar kalau isteri nak minta tea life. Allah. Fikir panjang juga kan. Yalah, jadi itu sebenarnya yang berlaku pada kita pada hari ini. Dan sekiranya kita tak buat sesuatu, kita akan pergi, kalau kita tengok kepada future, kita akan pergi macam itulah. Lepas fasa moden apa pula? Apa akan pergi. Dan itu era, tapi orang, kita akan lama-lama makin rosak. Hidup kita akhirnya hilang tujuan. Tujuan sebenar wujud dah akan semakin hilang daripada asal dia. Sebab apa? Sebab kita kejar keperluan asasi yang kita tak boleh nak, kita sendiri tak boleh nak tolak, terpaksa terima benda tu. Jadi mau tidak mau, ini semua kalau kita tengok, dia memang berasal daripada asal akar dia tu. Akar dia daripada awal lagi kita menerima kehidupan yang telah dicorakkan oleh kita, dicorakkan oleh mereka kepada kita. Kita hidup dalam corakkan, bentukan yang telah dicorakkan kepada kita daripada pendidikan kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, sistem keuangan kita, pembankan, semualah, politik dan sebagainya, kita dicorakkan ke situ. Jadi mau tidak mau kita kena buat sesuatu untuk pastikan kita, umat Islam ini, kitalah masyarakat, termasuk manusia sendirilah, bukan hidup dalam keadaan dongkar. Tahu dongkar? Keluh kesah, kejar mengejar, stres, tekanan, hidup mengejar benda yang tak pasti, overthinking dan semuanya. Kita kena keluar daripada itu. Dan kita kena cari satu kehidupan baik. Maksud kehidupan baik ini maksudnya kita hidup dalam keadaan yang hati kita tenang, jiwa kita tidak mengejar apa-apa, bukan kata tak tekan, hidup mana-mana pun tertekan, ya. Tetapi kita tidaklah hidup kita ni mengejar dipanggil keperluan nafsu ni. Lifestyle tu kan nafsu kan. Yalah, sebenarnya tak ada tea life pun, tak ada tea apa benda nama, apa benda nama lah, semua nama tu pun boleh je hidup. Yalah, tetapi itulah kita kata, itulah yang kita terjemahkan sekarang sebagai kehidupan yang baik. Tetapi sementara. Jadi itu yang kita kena cari. Jadi sebab itulah kita rasa perlu bermula dengan satu anjakan baru dalam proses berfikir kita. Bagaimana kita cuba nak melihat, cuba nak mengubah gaya hidup ni. Dia tak boleh berubah secara fizik, tidak boleh berubah macam ni, macam satu pokok lah. Contoh saya bawa analogi satu pokok. Satu pokok, kalau kita lihat pokok tu daun-daunnya rosak semua, kita cantas daun tu, dia akan menghasilkan daun yang lain, kemungkaran yang baru, kan? Nak tak nak, kita kena baiki dari sudut akar tu. Akar tu sendiri kita kena, kalau bahasa mudah saya kat, tebang je lah pokok tu, ganti pokok baru. Itulah yang kita kena buat. Maksudnya kita kena bagi satu kefahaman, ataupun kita kena faham, kena bagi akar baru, benih baru yang mana melihat bahawa kehidupan kita ini mesti ada titik tolak dia. Maksudnya bagaimana kita mengambil, bagaimana kita nak natijah yang baik, dia mesti berasal daripada benih yang baik. Kalau benih sebelum ini berasal daripada benih barat, mana barat hanya meletakkan kehidupan fizikal, kehidupan material, kehidupan ni apa nama ni, ni panggil ni panggil apa, empirical sahaja, logik sahaja, sebagai benih dia. Maka kita kena fahamkan bahawa hidup kita tidak boleh berasaskan kepada benih itu. Sebab benih itu dia tidak akan bawa kita kepada kesejahteraan hidup yang sebenar. Benih.
Jadi benih kita tu kita kena masukkan ataupun sebadukan dengan wahyu yang kita daripada awal kita tak sebut kan, daripada risalah Islam itu sendiri, daripada wahyu yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad berjaya membuat satu revolusi masyarakat. Revolusi masyarakat bermula sejak zaman Nabi Muhammad. Sebab zaman Nabi Muhammad masyarakatnya masyarakat jahiliah, kan? Masyarakat jahiliah yang menolak Tuhan, yang menyembah berhala, yang melakukan pertumpahan darah, yang bila mereka berniaga, mereka menipu. Bila mereka bercakap, mereka berbohong. Bila mereka berjanji, mereka mungkir. Ya, bila mereka bila mereka tak suka, mereka berperang, mereka membunuh. Itulah masyarakat jahiliah yang lahir, yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengutuskan Nabi Muhammad untuk membuat satu revolusi. Revolusi menukar kehidupan jahiliah kepada kehidupan selamat, iaitu kehidupan Islam. Revolusi, jangan kita faham revolusi itu pertumpahan darah. Jangan kita faham revolusi itu macam revolusi Iran. Itu salah tu. Memahami revolusi sebagai revolusi Iran tu tak betul. Ataupun jangan kita faham revolusi itu macam revolusi Perancis. Betul lah, yang dia panggil tu salah tu. Sebab revolusi Perancis memakan beratus ribu nyawa. Betul. Mereka nak tukar daripada gereja kepada kehidupan liberal sekular tu, mereka terpaksa mengorbankan ratusan nyawa. Kita dalam Islam, revolusi yang dibawa oleh Nabi Muhammad tak begitu. Dia tidak mengakan nyawa pun. Dia mengajak manusia beriman kepada Allah. Mengajak manusia menukar pakaian jahiliah kepada pakaian Islam. Beramal dengan kehidupan Islam. Berakhlak dengan akhlak Islam. Menjaga sosial sesama Islam, menjaga sosial dengan non-Muslim. Ya, ada sistem jual belinya, ada sistem politiknya, ada sistem sosialnya, ada sistem pendidikannya. Ya, ada semua sistem sosialisasi sesama manusia ada yang telah diturunkan melalui Al-Quran. Jadi wahyu yang diturunkan melalui Al-Quran itulah yang telah mengubah sistem kehidupan, sistem fikir, pemikiran masyarakat Islam pada zaman Rasulullah, sehingga mereka berjaya membuat satu revolusi, tanggalkan pakaian jahiliah, terima Islam itu sebagai way of life. Bermula dengan perubahan dalam bentuk pemikiran. Maksudnya itulah sebenarnya yang kita tengok yang perlu kita sendiri dalam kalangan umat Islam hari ini apply semula, mempraktiskan semula apa sebenarnya yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apabila kita menerima Islam, kita menerima Islam secara sepenuhnya. Dari sudut pemikirannya, dari sudut tutur katanya, tingkah lakunya, kehidupannya, supaya itulah sebenarnya yang boleh menyelamatkan kita dan juga mengeluarkan kita daripada ikut-ikutan. Terikut dengan cara hidup orang lain, dengan cara hidup, dan juga terikut tabaiyah tadi. Tabaiyah tu maksudnya kita mengikut budaya orang lain yang asing daripada budaya yang telah diberikan contoh kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Jadi satu perbincangan yang menarik Ustazah hasil daripada podcast kita pada hari ini. Kalau ikutkan banyak nak tanya daripada buku Ustazah ni, tapi ialah masa kita yang agak terhad dan sebagainya. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasih Ustazah kerana sudi untuk menjadi panel pada sesi podcast kita pada kali ini. Kepada para penonton kita yang turut bersama dengan Akal Wahyu, terima kasih untuk terus kekal melihat video ini sehingga akhir dan bersama dengan kami sehingga kali ini.
Jadi untuk tanda anda menyokong usaha-usaha kami sehingga ke hari ini dan ke depan, anda semua boleh tekan butang subscribe, like dan juga share konten-konten yang telah kami sediakan untuk anda. Dan pada masa sama, untuk dapatkan buku yang telah diterbitkan oleh Ustazah sendiri, boleh dapatkan melalui link yang kami telah sediakan di ruangan description. Jadi itu sahaja daripada kami. Wallahu alam. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.